Meniti kenangan merantai kasih. Beliau bernama Nurliza binti Muhammad Nordin dan tarikh lahir beliau pada 5 Jun 1966 dan berlahir di Pasir Gedabu, Tanjung Piandang, Krian, Perak. Pasangan Hamzah bin Hasbullah dan berkahwin pada 5 Ogos 1989 dan dikurniakan 3 lelaki dan 5 perempuan. Latar belakang pendidikan beliau bermula di SK Tanjung Piandang, Perak bermula tahun 1 hingga tahun 6 dan kemudian bersambung di SM Methodist SCS Paribunta, Perak dari Form 1 hingga Form 5. Seterusnya, beliau menyambung STPM pada 1986, menjadi guru sandaran tidak terlatih JSTT pada 1987 hingga 1989. Kemudian beliau bersambung di Maktab Perguruan Seri Kota Kuala Lumpur pada 1991 sehingga 1993. Sejarah perkhidmatan Puan Nurliza. Memulakan kerjaya beliau di SK Taman Seri Muda pada 1993 sehingga 1999. Seterusnya menambah bakti di SK Taman Kelanjaya pada tahun 2000 hingga 2007 dan mengakhiri perkhidmatan beliau di SK Batu Unjur Kelang PPKI pada tahun 2008 sehingga Jun 2026. Walau masa terus berjalan, setiap memori tetap tersimpan kemas dalam hati. Terima kasih untuk setiap rasa. Hei, ucaplah selamat bersara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Rozanita binti Ismail, nolong kanan pendidikan khas. Saya nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan selamat bersara kepada Cikgu Nurliza. Semoga dalam usia persaraan ini Cikgu Nurliza dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Semoga selepas ini lebih banyak masa bersama anak-anak. Jangan lupa jaga kesihatan sentiasa. Saya juga nak ambil kesempatan untuk mohon ampun dan maaf andai ada tersilap kata sepanjang kita bekerjasama. Akhir kata dari saya, selamat bersara. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan persaraan khas buat Cikgu Nurliza binti Muhammad Nordin. Bersara bukanlah noktah, tetapi titik mula untuk kebahagiaan baru. Setiap penat lelah cikgu menjadi sejarah yang kami hargai selama-lamanya. Selamat tinggal kepada dunia kerja. Waktu kerja cikgu telah tamat, tapi penghormatan kami tak akan pernah berakhir. Cikgu pergi dengan senyuman, kami tinggal dengan kenangan. Saya bagi pihak Sekolah Kebangsaan Batu Unjur mengucapkan terima kasih atas pengorbanan, sumbangan dan jasa cikgu yang telah dicurahkan khususnya di SK Batu Unjur. Semoga cikgu sentiasa sihat, bahagia bersama keluarga tersayang dan memudahkan urusan setiap hari. Janganlah lupakan kami di sini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Nurliza. Lebih kurang 32 tahun telah berkhidmat dalam dunia pendidikan. Sudah pasti banyak kenangan, pengalaman serta jasa yang telah dicurahkan demi kecemerlangan anak-anak didik, seterusnya kejayaan sekolah. Terima kasih atas komitmen dan dedikasi yang telah ditunjukkan sepanjang perkhidmatan. Semoga Cikgu Nurliza sentiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan berbahagia di samping keluarga tersayang. Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, jasa dan bakti terus kekal abadi. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Cikgu Nurliza. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, setiap jasa pasti terpahat dalam kenangan. Selamat bersara buat Cikgu Nurliza dan selamat melangkah ke fasa kehidupan yang baru. Semoga hari-hari persaraan cikgu akan membawa ketenangan, kebahagiaan dan mendapat kesihatan yang lebih baik bersama insan-insan tersayang. Cikgu Nurliza, jasamu dikenang, budimu disanjung. Kenangan bersama tetap terpahat di hati. Maaf dipinta sekiranya ada salah dan silap atau tutur kata yang menyinggung hati cikgu sepanjang perkenalan kita, sama ada secara sengaja ataupun tidak.
Naik perahu di waktu senja, singgah sebentar di hujung desa. Terima kasih segala jasa, kenangan bersama, tetap bersama. Pohon mempelam, lebat berbuah, gugur sebiji di tepi tangga. Kita bertemu akhirnya berpisah. Diizin Allah, bersua juga. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ucapan ini ditujukan khas buat Puan Nurliza, iaitu guru pendidikan khas yang akan bersara. Buat Puan Nurliza, selamat menempuh alam persaraan. Didoakan agar Puan Nurliza dapat menempuh hari-hari yang akan mendatang dengan penuh kegembiraan bersama keluarga tersayang. Walaupun Puan Nurliza akan menempuh alam persaraan, namun jasa dan budi baik Puan Nurliza akan terus dikenang sehingga ke akhir hayat. Buat Puan Nurliza, diharapkan agar sihat sentiasa, dikurniakan tubuh badan dan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan terus bahagia bersama keluarga tersayang. Jadikan alam persaraan ini sebagai momen-momen indah yang akan terus dikenang sepanjang kehidupan Puan Nurliza. Puan Nurliza, saya ucapkan selamat bersara dan didoakan agar terus bahagia dan diberikan kesihatan yang baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersara buat Cikgu Nurliza Muhammad Nordin. Terima kasih atas segala jasa, pengorbanan dan ilmu yang dicurahkan sepanjang berkhidmat sebagai seorang guru. Tak kira di mana cikgu pernah berkhidmat. Kehadiran cikgu, dedikasi cikgu telah memberi banyak makna dan meninggalkan kenangan indah buat semua warga SK Batu Unjur. Semoga hari-hari persaraan ini dipenuhi dengan ketenangan, kebahagiaan dan kesihatan yang berpanjangan. Segala bakti dan usaha cikgu akan sentiasa diingati dan dihargai. Selamat melangkah ke fasa baru. Selamat bersara Cikgu Nurliza. Bye. Assalamualaikum. Selamat bersara Cikgu Nurliza. Take care. Bye. 2, 3 kucing berlari, manakah sama si kucing belang? 2, 3 cikgu datang dan pergi, manakah sama Cikgu Nurliza seorang? Kami warga PPKI mengucapkan selamat bersara. Bye. RM1 2 kupang, buah delima tepi perigi. Jika tidak melarat panjang, tersisa usia, berjumpa lagi. Selamat bersara Puan Nurliza. Panjang umur, jumpa lagi. Selamat bersara Kak Liza. Jaga diri, semoga sehat selalu. Bye. Assalamualaikum. Kami daripada Praskara ingin mengucapkan kepada Kak Liza selamat bersara. Semoga ceria selalu. Bye. Selamat bersara Kak Liza dan kesihatan. Semoga ukhuwah kita makin tambah baik. Terima kasih Kak Liza. Semoga sentiasa sihat dan bahagia selalu. Bye. Selamat bersara Cikgu Liza. Semoga bahagia bersama keluarga. Bye. Assalamualaikum Kak Liza. Kami doakan Kak Liza sentiasa sihat. Jangan lupa kami. Korang-korang, jom buat video perpisahan. Kami mengucapkan selamat bersara Kak Liza. berbahagia. Bye. Macam sehari, 7 hari seminggu. Wah, bestnya. Bersara. Kak Liza. Selamat menjadi YB. Semoga kakak sentiasa sihat dan cerita bahagia. Dan walaupun agak bersara, kakak tak bersara dari hati kami. Okey. Assalamualaikum Kak. Selamat bersara Cikgu. Selamat pergi jalan-jalan sana sini. Jaga kesihatan. Ya, bye. Terima kasih Cikgu. Bye. Terima kasih Cikgu. Terima kasih. Bye-bye.
Bye-bye, cikgu.